Hai, Assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel aku, Zul Moment. Pertama kali aku minta maaf guys, sebab dah lama sangat tak buat video untuk video ride ni lah. So pada kali ni aku nak pergi ke Janda Baik dengan motosikal baru aku. Korang tertanya-tanya motor apa yang aku bawa ni. So sekarang ni aku bawa motor Benda Cincilla 500. Nak beli Harley tak mampu lagi. So kita belilah motor daripada China. So far aku dah pakai dalam sebulan, tak ada apa masalah. So aku pun dah baru je buat custom. So nanti aku review sikit lah motor ni untuk info korang lah. So insyaAllah nanti aku akan buat review motor ni lah. So sekarang ni aku nak pergi ke BHP Gombak. Kita nak berkumpul kat sana sebelum kita pergi Janda Baik lah, berserapan. Hari ni ride tak berapa jauh sangat, kita dekat-dekat je. Okay guys, nanti jumpa aku dekat BHP Gombak. Let's go. Ya Allah, hui. Alhamdulillah guys, sekarang ni aku dah sampai dekat Tol Gombak, nak menghala ke BHP. Aku tak pasti lagi berapa orang yang akan ikut aku. InsyaAllah ada kot dalam 4-5 orang. Semua plan last minute. Assalamualaikum. Jom. Tu dia Cik Saras tengah Cik Saras tengah ngetes. Tapi tak ada tunduk lah kau, Ras. Ya. Tangan panjang ni. Tangan panjang. Ya, Bang. Ada video-video ni. Video. Wah. Depan. Okey. Boleh. Dia tak gegar macam video motor ni sampai ada tadi. Sarah tak salah lagi.
Okey guys, Alhamdulillah aku dan sahabat-sahabat aku dah bergerak untuk pergi sarapan di Janda Baik. Hari ni tak ramai, lebih kurang 5 orang termasuk aku. Masing-masing motor campur-campur lah. Depan aku ni Ustaz, dia memang dah pakai motor touring. Dulu pakai TL 500. Yang depan tu Cik Saras pakai skuter. Lepas tu yang belakang tu Ajis, dulu pakai ADX TG 400, sekarang dah pakai Kawasaki 650 RS. Dan ada Vulcan yang dibawa oleh Encik Rosmi. Okay guys, nanti jumpa aku dekat Janda Baik insyaAllah. Sejuk. Aku dah sampai dekat kawasan yang sejuk ni. Memang tiap kali kalau aku pergi area sini, mesti kat kawasan ni memang sejuk. Kampung Janda Baik. Alhamdulillah, kita dah masuk ke Kampung Janda Baik. So kita nak pergi makan tempat biasa, Lempeng. Seronok lah kat sini, kawasan ni sejuk. Aku sahaja hari ni tak nak bawa jaket. Just pakai baju petak-petak ni je. Terasa sejuk dia. Teratak Fatih. Rasanya dah nak sampai dah ni. Rasanya dah dekat setahun juga aku tak masuk Kampung Janda Baik ni. Hari ni Cip Saras menjadi Aero ataupun Ride Captain. Ramai hari ni. Okay guys, Alhamdulillah kita dah sampai dekat warung Janda Baik ni. Jom kita tengok makanan apa yang menarik dekat dalam ni. Let's go. Okay guys, aku just ambil nasi lemak pandan dengan telur double. Oh tu, tiket tu. Nanti kita pergi sama-sama. Apa tu bang? Semua rata-rata makan nasi lemak hari ni. Okay guys, ni remaja purba nak pergi tikam. Tak ada lah. Tikam. Kita ada. C70. Second round Lempeng. Hari ni bila nak
Diorang ni tak habis-habis ni. Sesi meracun. Sesi meracun. Okay guys, alhamdulillah kita dah sarapan tadi. So sekarang ni kita nak pergi ke destinasi seterusnya. Kita nak naik genting. Kita nak pergi naik genting. Kita layan cuaca sejuk. Kopi ladang penuh. Aku tak naik genting, tiba-tiba ada tol. Ini adalah first time aku naik genting dengan motor Benda Cincilla 500. Tapi handle kat depan ni, aduh, orang tu salah pasang pula. Patutnya aku minta yang lagi tinggi, dia pergi pasang yang rendah. Tapi tak apa, dia kata nanti ada masa suruh datang kedai dan tukar lah, dia kata. So masih membongkok lagi lah ni. Aduh, layan je lah. Apa yang aku boleh katakan dengan motor Benda Cincilla 500 ni naik ke genting, so far dia punya power dia ada. Yang aku boleh puji dia punya brake dia. Brake dia alhamdulillah melekat. Ya, kita dah sudah sampai. Kita sudah sampai dekat Zeus Coffee. Alhamdulillah guys, kita dah sampai dekat Coffee Zeus. Kita lepak sini dulu. Kita mengopi pula. Apa? Americano. Kau makan apa dah? Manis sedap dah? Americano? Kopi. Oh. Abang kan tak kena lagi ni kan? Tak kena ganjanya ni. Kefin. Kefin Americano lah. Makan strawberry. Oh, ni anak aku suka tu. Matcha. Ni matcha. Oh, matcha. Ni Matcha strawberry. very nothing. Ha? Sini boleh. Apa dia? Sini boleh. Betul? Make a combo. Ni ada latte juga. Latte tu. Okay guys, saya order Spanish latte. Ini Americano. Dia combo, ada promotion, dapat kelipat free. Kelipat bosor daripada muka saras. Tambah RM1. Ni Americano. Yes. Cuma kau rasa minum. Sedap. Kenapa? Tak gula eh? Pahit lah.
Okay guys, Alhamdulillah sekarang ni kita nak on the way balik. Aku akhiri video aku ni dengan Assalamualaikum dan jangan lupa subscribe. Bye bye.